Nombor dua. Nombor dua, tuan-tuan dan puan, saya harapkan insya-Allah ya. Saya tak ada masa untuk cerita lebih panjang, tapi cukuplah saya rasa. Tuan-tuan ya, tentang Pakatan Rakyat. Jangan sekali-kali, kalau boleh, haramkan anak kita, suami kita, isteri kita, mak kita, ayah kita, adik kita, menantu kita, jiran tetangga, sahabat andai, seluruhnya mengharamkan dirinya untuk memberi undi kepada mana-mana calon Pakatan Rakyat. Yang ketiga, sebagaimana yang disebut oleh saudara Maslin Syam tadi, saudara kena kerja kuat. Saudara, saya ni datang daripada PAS. Saya ni menang dalam PAS. Bertanding di Paripurna Parlimen menang. Ketika itu saya juga bertanding di Dewan Undangan Negeri Sungai Burung Tanjung Karang. Dua negeri yang berbeza. Sampai sekarang rekodnya saya saja yang orang tak pecah rekod. Bertanding di dua negeri dan menang kedua-duanya. Menang Parlimen Paripurna dan menang di DUN Sungai Burung di Tanjung Karang. Saudara-saudara, saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan. Apa rahsia kemenangan? Jawabnya, tuan-tuan, Cik Maslin menyebutkan tadi, rahsianya kerja kuat. Saya nak bagi tuan-tuan tahu, tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan, jadikan ini pedoman. Saya sebut ini jadikan pedoman. Saya bertanding, orang PAS bertanding, kita tak ada jasa. Kita tak ada BTN. Kita tak ada kemas. Kita tak ada LPP. Kita tidak ada persatuan penternak. Kita ada persatuan nelayan. Kita tidak ada PIBG. Tak ada, kita tak ada, apa pun tak ada. Ketika itu tuan-tuan dan puan, biasalah pasal saya pembangkang. Guna sekolah tak boleh, guna padang sekolah tak boleh, guna padang majlis daerah tak boleh. Tak boleh. Pasal saya pembangkang. Saya nak bagi tahu, kami tak ada TV. Tak ada TV. Kami tak ada radio. Tak ada TV, tak ada radio tuan-tuan. PAS tak ada TV ketika itu. Sekarang pun tak ada TV, tak ada radio. Apa lagi? Kami tak ada duit untuk masuk pilihan raya. Nak bayar 10,000, 5,000 duit cengkeram tuan-tuan. Tadah kepada tadah songkok, bawa songkok tu. Betul tuan-tuan, bawa songkok tu. Tuan-tuan, saya nak sebut. Tapi kenapa kami boleh menang? Kenapa Kelantan boleh memerintah selama 23 tahun? Kenapa Terengganu pernah menang selama 1 term? Dan pernah menang sebelumnya. Kenapa Kedah boleh menang? Kenapa Selangor boleh menang? Kenapa Perak pernah menang selama 11 bulan? Kenapa Pulau Pinang boleh menang? Jawabnya, kami kerja kuat. Kami kerja kuat, tuan-tuan. Siang, malam, pagi, petang, kami kerja. Dan kita perintahkan isteri-isteri kami berhenti masak. Selama 1 bulan, tuan-tuan, 1 bulan, 40 hari lebih kurang begitu. Berhenti masak kat rumah. Beli aja. Beli nasi, cari telur mana-mana, goreng, makan dengan nasi. Yang lain kerja. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu. Dekat sini masih ada orang Cina. Di Candan masih ada pengundi-pengundi Cina. Kalau pengundi Cina ni keseluruhannya India tidak mengundi, tuan-tuan tak dapat paling tidaknya 20% dari pengundi Cina. Tuan-tuan tak dapat 65% pengundi Melayu mengundi. Saya meramalkan kita tak boleh menang, tuan-tuan dan puan. So itu kena kerja kuat. Dan saya selalu memperhatikan, minta maaf kepada ketua penerangan. Ya. Kita tak boleh hanya bersyarah pada orang UMNO ni saja, tak boleh. Orang UMNO pastinya memilih UMNO. Saya orang PAS, dah jadi satu perkara biasa bagi kita. Tiap-tiap program diwajibkan. 50% orang PAS, 50% mesti di luar PAS yang hadir dalam program itu. Baru program itu diluluskan. Kalau tidak, tuan-tuan dan puan, kita tak boleh buat program itu. Tuan-tuan dah dibukakan dan diminta bulan Februari hari itu buka bilik gerakan. Tuan-tuan buka dekat PDM kita. Tapi tuan-tuan, yang feedback yang sampai kepada saya pusing satu negara ni. Minta maaf saya nak sebut ni. Saya harap tak berlaku di Candan, tak berlaku di Kansar, tak berlaku di Manong. Apa dia? Buka-buka juga, lampu pasang juga, main carom tuan-tuan sampai pukul 2 pagi. Buka-buka juga, lampu pasang juga, makan biskut Mary, bergetin-getin biskut Mary. Betul tuan-tuan. Kalau itulah ceritanya tuan-tuan, akhirnya mimpi-mimpi sajalah untuk mencapai kemenangan. Tapi saya yakin orang berkaitan dekat sini pun Lubuk UMNO. Tapi Lubuk UMNO pun tuan-tuan, dah teres dah Lubuk UMNO dekat sini ni. Sebab itu kita kena kerja kuat. Saya hendak tuan-tuan, insya-Allah sambung menyambung di antara kita. Malam ini juga tuan-tuan, yang wanitanya, laki-lakinya, malam ini juga izinkan isteri kita semampunya, semunasabahnya, keluar rumah semunasabahnya.
Izinkan suami kita keluar rumah semenasabahnya. Mari kita kerja kuat tuan-tuan dan puan. Banyak lagi yang belum kita jumpa orang. Banyak lagi yang kita belum bersalam. Banyak lagi yang kita belum bersenyum dengan mereka. Banyak lagi yang belum kita mengulurkan bantuan yang sepatutnya kepada mereka. Yang sakit banyak yang tak dilawat. Anak yatim banyak tak dilawat. Ibu tunggal banyak tak dilawat. Orang Cina banyak tak dilawat. Orang India banyak tak dilawat. Bahkan kita nak cita-cita kemenangan tuan-tuan dan puan. Takut. Maka cita-cita hanya tinggal cita-cita. Kepada kebenarannya, cita-cita itu tidak melahirkan kenyataan dalam hidup kita ini. Marilah kita sama-sama, insya-Allah, mudah-mudahan Allah memberikan. Itu komen saya lah. Komen saya ini bukan komen-komen begitu saja. Saya bergerak daripada Perlis sampai ke Johor, daripada Sabah sampai ke Sarawak. Inilah yang saya terima. Tuan-tuan nak terima, tak mau terima, inilah terima. Kalau tuan-tuan kata ini pahit, tuan-tuan kena telan lah. Kalau tuan-tuan kata ini manis, tuan-tuan kena kacau dan minum lah. Itulah tuan-tuan dan puan, mudah-mudahan insya-Allah cukup setakat itu. Saya doa kepada Allah SWT. Satu lagi tuan-tuan dan puan, akhirnya dalam PAS, ini saya cerita PAS, pengalaman saya dalam PAS. Saya dikeluarkan daripada PAS baru setahun 3 bulan. Jadi selama-lamanya saya dalam PAS. Apa dalam PAS? Dalam PAS wajib. Pembinaan diri, pelaksanaan ibadah ni wajib. Wajib sembahyang mesti tak tinggal walaupun satu waktu. Jangan. Kalau tidak tuan-tuan berdoa, doa kita tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga diri, jaga anak kita bekerja, makin kuat kerja, makin banyak sujud menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Makin banyak kita bekerja, makin banyak kita berdoa, makin banyak kita menangis kepada Allah. Dengan titisan air mata itulah yang akan menjemput kemenangan. Kemenangan di Dun Candan, kemenangan di Dun Manong, dan kemenangan di Kuala Kangsar yang akan dicantum-cantum kawasan parlimennya, dicantum-cantum Dunnya. Dun yang dicantum-cantum masih menguasai kerajaan negeri Perak. Dun parlimen yang dicantum-cantum seluruh negeri Perak ini menjadikan Malaysia masih berada di bawah payung Barisan Nasional. Jadi tuan-tuan dan puan, cukup setakat itu. Terima kasih yang tak terhingganya kepada tuan-tuan dan puan. Mudah-mudahan saya doa memandang kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala.